Mula-mula ingat torchlight Black Dog ni mahal 100 lebih. Rupa-rupanya dah turun harga. Sekarang 60 lebih je awak. Lampu ni walaupun kecil, comel je dalam saiz tapak tangan tapi powerful tau. Kalau kita tekan kat sini, dia akan keluar lampu nampak sangat terang. Lepas tu boleh tukar kepada lampu warna kuning sesuai untuk waktu berkabus. And then dia ada lampu kuning, lampu merah, so lebih terang. And then dia ada lampu emergency. Lampu ni juga dia ada tombol untuk mencerahkan dan nak kurangkan kadar kecerahan. And lampu ni ada fungsi lain tau. Kalau tekan kat sini, nampak ada laser lah. Kalau kita tekan lama-lama, gitu. Lampu RGB pula keluar. And kalau kita tekan double, lampu emergency. So, dia ada kat sini kan macam ada tempat untuk kita selit dekat poket boleh, selit kat topi pun boleh. So kalau bawa pergi hiking, bawa pergi running, cycling, kita boleh letak dekat poket macam tu. So orang nampak kita daripada jauh macam tu. Lepas tu kalau kita double klik kat sini, keluar lampu UV korang. Ni untuk tengok haiwan ataupun nak tengok duit palsu ke original pun boleh juga. Dan kalau kita tekan lama kat sini, dia ada lampu dekat tepi lah pula. Lepas tu lampu tepi ni, dia ada warna kuning and then lebih cerah. Lepas tu sini ni magnet tau. Ni magnet, jadi kita boleh letak dekat mana-mana untuk jadi lampu tidur macam tu. Jadi, walaupun lampu ni kecil je, comel tapi serius sangat terang. Lepas tu banyak sangat fungsi dia. Macam-macam boleh pakai, pergi mancing, boleh pergi hiking, pergi camping atau standby kat rumah masa emergency blackout pun boleh juga guna. So, kalau awak nak mencari lampu macam ni, yang ni memang jenis dia yang bateri tahan lama tau. Lepas tu, memang kita rasa padu pun padu. Kualiti Black Dog memang tak boleh disangkal-sangkal. So, kalau awak berminat nak dapatkan sementara harga tengah murah ni, tengok link dekat bawah.